Tidak. Kenapa kita katakan dia tu ruh Islam? Kerana apa arti kita rajin ibadah kalau tidak memiliki budi pekerti akhlak yang suci bersih? Tujuan akhlak, tujuan tasawuf ialah untuk nak bersihkan hati. Tujuan bersihkan hati untuk berakhlak mulia. Ingat selalu pada Allah, tawaduk pada orang ramai, orang yang alim pada aku, orang yang lebih pandai pada aku dibodoh, aku ni tak ada ilmu apa. Rasa diri tawaduk. Jadi begitulah yang perlu kita ajar dalam hati kita, sifat rendah diri. Cuba kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, para masyayikh tariqah seperti Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, pengasas tariqah Naqsyabandi. Beliau bila berjalan nampak anjing, stop. Kemudian tanya, Syekh, kenapa kau stop ni, kenapa kau berhenti? Tu anjing saja. Bapa beri penghormatan pada anjing. Beliau kata, anjing lebih baik pada aku. Kita tu anjing, kotor, najis. Dia tu anjing, dia kata anjing lebih baik pada aku. Kenapa? Sebab anjing ni tuan-tuan, dia haiwan, ke akhirat, tak ada neraka, tak ada syurga. Lainlah kalau 7 binatang yang masuk syurga tu lain pula. Tapi tak ada masuk neraka. Semua dah bangkit dia pada mahsyar, dibalaskan dengan perbuatan jahat dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, kunu turaba, jadilah kamu tanah. Habis. Sampai orang kafir bila tengok, laitani kuntu turaba. Orang kafir pun kata, kalau boleh aku pun nak jadi tanah. Tapi mana boleh, mesti kena hukum dulu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita, Syekh Bahauddin, rasa diri apa? Aku ni belum tentu lagi syurga ke neraka, tak tahu lagi ke mana. Tengok tuan-tuan, padahal dia sudah jadi sultan awliya, tetapi dia melihat anjing lebih baik pada dia rasanya. Sudah dari 12 tahun sultan awliya, kerja dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerja dia, maaflah, cuci jamban madrasah. Jamban madrasah dulu bukan zaman sekarang. Zaman sekarang zaman tarik. Zaman dulu tuan-tuan tahulah kena pikul. Cuci jamban, dia cari cuci jamban. Pasal nak buang kat dalam mazmumah, aku pandai, aku alim, aku wali. Nak buang, tak ada apa. Aku hamba. Allah yang fakir, yang hina, yang jahil, yang manusia, itulah aku. Nak buang tu sifat ni. Maaflah tuan-tuan ya. Kita duduk dalam satu rumah, kongsi 2-3 kawan. Kau cuci kau tahu mata. Wah, kau baik sangat pandai sangat, baik sangat, bagus sangat. Wali you tau, tak payah cuci semua. Wali Syekh Bahauddin, wali besar, sultan awliya, cuci jamban. Maaflah tuan-tuan. Saya pun nak dapat sifat tawaduk tak mudah. Tapi kalau dah melalui jalan tasawuf tariqah, itulah jalannya. Sebab itulah Allah angkat darjat wali-wali ni. Siapa? Orang yang tawaduk. Air tuan-tuan, air bila dia turun hujan, dia cari tempatnya mana? Tempat rendah ke tempat tinggi? Tempat rendah. Di situlah dia berkumpul. Begitulah pilihan Allah, rahmat Allah, kekasih Allah. Dia tak pergi pada orang yang tinggi diri, besar, tak ada. Dia pergi pada orang tawaduk diri, rendah diri. Itulah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah tasawuf tariqah. Jadi kita bila sebut tasawuf tu, tasawuf zahir dan batin. Bila kita sebut tasawuf zahir dan batin, maknanya termasuklah dengan tariqah. Sebab tariqah tu adalah amalan untuk mencapai kepada kebatinan tasawuf. Itulah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innama buaitu litammima makarimal akhlaq. Hanya sebenarnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan tasawuf tariqah juga adalah ilmu yang paling afdal selepas dari fardu ain. Lepas dari fardu ain, ilmu paling afdal ialah ilmu tasawuf dan tariqah. Kenapa? Sebab sekalian ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada had dia, ada penghujung dia. Belajar ilmu nahu, habis-habis belajar habis lah. Belajar ilmu fikir, dah habis bab sembahyang, nak apa lagi? Lagi lah bab sembahyang. Bab puasa, bab zakat, dah ada puasa, zakat, haji, tak ulang, habis dah. Dah tahu dah. Jadi dengan hujung dia, dia ada had dia. Ilmu tauhid pun begitu. Mengenal sifat Allah, yang sifat qadim, yang itu, yang ini, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, yang harus, sifat rasul, bagaimana dah habis dah.
Apa lagi? Tapi ilmu tasawuf, ilmu tariqah tak ada habis. Kenapa tak ada habis? Sebab nak cuci hati ni. Kita dah belajar, amal tak ada. Tak habis lagi awak belajar tu. Lagi dia belajar, lagi dia cuci hati, lagi Allah buka muka syafah, buka ilmu. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila mengarang kita Ihya Ulumuddin, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang dikagumkan oleh ulama-ulama Islam hari ini, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, aku hanya letak 10% daripada 100% ilmu yang Allah beri pada aku. Kenapa? Sebab kalau dia curah semua, takut orang tak faham. Takut orang kata dia kafir, zindik pula. Jadi baru curah 10%, itu pun ulama dah kagum dah. Satu ulama Maghribi, saya lupa nama dia. Dia berada, dia menjadi imam, khatib hari Jumaat di masjid besar di Maghribi. Dia kata ini kitab ulama Ihya Ulumuddin adalah kitab yang sesat, menyesatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang zaman sekarang ni. Ini perlu dibakar. Siapa-siapa ada kitab Ihya Ulumuddin di rumahnya, besok bawa, hari Jumaat kita nak bakar. Jadi besok, belum sampai Jumaat, besok malam ni malam Jumaat, Khamis malam